tua yang berzina. Wal'iyyazubillah. Hukuman kena bertubi-tubi adik-adik. Tuhan tak mau bercakap, Tuhan tak mau tengok dia, Tuhan tak mau bersih dia daripada dosa, Tuhan nak bagi azab dekat dia. Maknanya apa tuan-tuan? Cukup teruk. Ni 3 golongan dia nak abang ni cukup teruk. Siapa dia 3 golongan itu? Sabda Nabi SAW. Yang pertama, syaikhun zanin. Yang kedua, wa malikun kazzab. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir. Ini 3 golongan. Kita jangan jadi 3 ni. Apa dia? Yang pertama, orang tua yang berzina. Wal'iyyazubillah. Umur 60 duk pi padang besar, duk pi belah siang, duk pi berzina. Akhirat esok Tuhan tak mau bercakap dengan dia, Tuhan tak mau pandang muka dia, Tuhan tak akan bersih dia daripada dosa, Tuhan akan pastikan dia kena azab pedih. Syaikhun zanin, tua tapi tak sedar diri, duk berzina lagi. Siapa dia yang kedua? Wa malikun kazzab, jadi pemerintah tapi pembohong. Masa pilihan raya janji ni tak tahu nak abang, dapat kuasa tak tahu pergi ke mana janji-janji itu semua. Dia menjadi pemerintah yang pembohong. Itu sebab pilihan raya dalam Islam ni tuan-tuan, kalau nak tulis dalam manifesto tu fikir habis-habis, kita boleh buat baru kita janji. Kalau tidak, habis. Masuk dalam kumpulan, Tuhan tak mau bercakap, Tuhan tak mau tengok, Tuhan tak mau bersih daripada dosa, Tuhan akan make sure dia kena azab pedih. Siapa dia? Malikun kazzab, pemerintah yang tipu rakyat. Dan yang ketiga, wa'ailun mustakbir, iaitu orang fakir yang besar diri. Sepatutnya miskin dia kena rendah diri. Pasal apa? Pasal dia sedar diri dia miskin. Sudahlah miskin, sombong. Oh, ini karut. Kalau dia kaya, dia sombong, at least ada alasan untuk dia sombong. Pasal apa? Pasal dia kaya. Miskin tapi sombong. Tuhan marah orang macam ni. Maka ini 3 golongan dijanjikan sesuatu yang sangat malang di hari akhir.